Simpan emas kat Public Gold bukan paling murah, tapi at least harga dia masuk akal. Tahu tak, dekat luar sana ada yang jual emas 0.002 gram dengan harga RM30. Ramai yang tertipu. Rupanya harga 1 gram tersebut dah cecah RM15,000. Kenapa kita pilih Public Gold? Sebab di Public Gold kita ada bukti-bukti pembelian, iaitu resit lah kan. Dan kalau kita jual emas, sangatlah ada peace of mind sebab kita tak perlu pun resit-resit ni. Anda boleh buang saja resit tu sebab semua bukti pembelian ada dalam sistem. Dan janganlah anda tertipu dengan ejen-ejen kat luar sana yang memberitahu anda untuk beli emas ini secara sikit-sikit dan boleh dijual semula. Dan ingat, bukan semua syarikat emas di luar sana yang membeli semula emas mereka. Public Gold adalah pengilang emas nombor 1 di Malaysia. Kita akan membeli semula emas apa yang mereka jual. So that's why kita pilih Public Gold, sebab kita ada peace of mind. Jadilah penyimpan emas yang bijak. Mulakan tabungan emas anda serendah 1 bulan 1 gram, atau jika anda mempunyai duit persaraan yang anda dah rancang dengan menabung di ASB Tabung Haji KWSP, nak beli 100 gram terus pun boleh. Untuk saya bantu, boleh rujuk pin video saya untuk bermula atau hubungi saya akan bantu anda sebaiknya. Nak lebih banyak ilmu emas, boleh follow saya.